6 tahun weh. Akhirnya double line juga. Baby Tora 6 tahun TTC weh. Dan ada a few lagi yang dulu TTC tapi sekarang Alhamdulillah double line ni, Alhamdulillah, ya Allah. Tapi musim lah ni ramai yang double line yang ni. Allahu Akbar. Influencer. So tahniah kepada yang dah berjaya hamil. Bagi yang tengah usaha, aku cukup geram kalau dapat soalan-soalan macam ni daripada macam-macam bawang ke bos ke. Apa dengar pengalaman Dr. Unicorn? Itu ahli keluarga, belum lagi kat tempat kerja. Saya ingat lagi, saya datang kerja, masuk klinik nak kerja, pakar saya tanya, Amanda bila nak DC? Oh sudah. Yang pakar tu pun satu, Angkut Ayun tu. Hang bukan tak belajar tu time medical school. Awak ingat pancut dalam, terus sperm tu boleh berjumpa dengan telur? Memang tak lah. Inilah rupa telur hampa bawah mikroskop. Telur perempuan ni akan dilepaskan daripada ovary, masuk dalam fallopian tube melalui fibre. Dia akan duduk kat sini tunggu sperm. Sini kawasan kita panggil ampula, di mana selalunya sperma berenang, telur tunggu. Dekat sini. Orang fikir logik lah, sperm besar mana? Daripada sini tempat korang pancut nak berenang sampai ke sini jauh weh. Sperm ni hang nampak tergodek-godek, tapi berenang dia 5mm per minit. Kira laju jugalah untuk sel yang besar tu. Sperm berenang daripada cervix sampai ke ampulla, jumpa telur. Dia ambil masa lebih kurang 15 minit sampai 45 minit. Kalau sperm normal. Kalau tak normal, kepala dua, ekor pendek. Memang hang berenang tak sampai lah. Akan berlaku fertilization, tak akan berlaku gametes, tak akan berlaku embryo, tak akan berlaku zygote, tak akan berlaku baby lah, senang cerita. Tapi fun fact yang korang tahu kan, kalau sperm dia berenang kan, kalau dia sampai dulu tapi telur tak keluar lagi, dia akan tunggu dekat sini lebih kurang 5 hari. Tengok betapa bersabarnya sperma dia menunggu kat sini. Subhanallah, comel betul sperma kita ni. Kandung adalah satu kejayaan sebenarnya. Sebab itulah ramai perempuan menangis, lelaki bini menangis. Sebab tak semua orang akan dapat perasaan tu sebenarnya. Jadi tak mudah weh perjalanan sperma daripada cervix nak berenang sampai ke ampula, fallopian tube untuk bertemu dengan telur. Tak mudah. Sepanjang ni dia ada liku-liku dia. Tak tengok lagi cervical plaques yang boleh memerangkap sperm. Dekat sini kalau kawasan terlalu acidic, dia boleh matikan sperma. Lepas tu sepanjang perjalanan ni ada fimbre ataupun kita panggil apa ni? Jejari-jejari. Hang nampak permukaan sepanjang dinding rahim sampai ke fallopian tube. Ni, berjari-jari. Jejari ni dapat memerangkap sperma. Berapa ramai sperma mati disebabkan terperangkap kawasan sini. Sebab tu aku cakap, tak semua sperm dapat bertemu dengan ovum. Dan yang bertemu tu adalah the selected one, the chosen one. Orang yang lahir sekarang ni, korang lah adalah yang terpilih. Bersyukur. Dan banyak lagi liku-liku sperma kena hadap sebenarnya sebelum dia bertemu dengan telur. Kalau dah berjaya bercantum, fertilization kita panggil Alhamdulillah. Tapi satu lagi liku, melekat. Selepas telur dengan sel sperm bercantum, kita panggil zygote. Nampak tak ini? Ni DNA bapa, DNA mak, separuh bercampur. Jadilah DNA hang. Sepanjang tu dia nak melekat dekat dinding perut. Temu dekat sini. Lepas bergabung, bergolek. Nak melekat dekat kawasan sini. Tahu tak sepanjang ni ada juga cabaran dia. Contoh, kalau hang ditadikan dekat sini ada fibroid. Fibroid boleh menghalang melekatnya korang punya embryo ataupun janin. Jadi pula keguguran kat situ. And let's say implantation berjaya berlaku. Okay, baby menempel pada dinding rahim. Lepas tu ditadikan Allah pula kromosom anak tak normal. Mungkin dia ada extra kromosom ataupun kromosom deletion ke apa kan. Macam sindrom lah. Boleh menyebabkan daripada dah melekat terus gugur. Berlaku pula keguguran. Jadi sangat complicated kan proses terbentuknya manusia. By the way, dalam ayat Al-Quran ada satu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang mana Allah ceritakan macam mana manusia terjadi daripada perut, daripada sperma sampai kepada ovum. Tapi tak detail lah macam mana scientific explain. Cumanya dalam Quran dah bagi tahu lama dah, 1400 lepas. 1400 tahun lepas. So back to the basic. Sebab tu aku cakap, kalau yang tengah TTC tu, tolong jangan tanya soalan-soalan yang pokok. Kejadian manusia ni walaupun nampak simple tetapi complicated dan kompleks. Dan jaga hati pasangan sebenarnya. Ni Dr. Unicorn ni, duk tanya. Lalah, Alhamdulillah Allah bagi kembar tu weh. Mana mulut spesialis pokok tu? Hang tunjuk gambar ni weh. Dekat dia, ni aku dapat 2 tu weh. Hang tak pernah tanya? Tahniah buat pasangan.